punya sedap ramen ni. Kalau tak ada daging burger ataupun patty, makan saja pun dah cukup dah. Oh, memang lazat. Tak tipu. Lepas tu, yang baiknya ramen burger ni, nampak cheese tak? Tak ada lapisan cheese pun kan. Sebab apa? Sos ataupun carbonara sauce ni dah ada cream cheese, dah cukup lemak dah. Kalau letak cheese, mungkin siapa nak tambah boleh lah kan. Macam ni pun dah baik dah bagi saya. Bawang dengan daging. Boleh bagi anugerah burger ramen tersedap di Melaka. Mana abang? Ada pinggan? Talung dengan dia. Nampak? Setiap kali saya potong, dia tak berderai tak, ataupun dia tak erai, tak hancur. Itu yang baik tu. Betul-betul macam sebuku roti. Tapi ramen ataupun mi segera. Kalau ramen saja yang dalam sup ataupun goreng, kita makan lama-lama dia jadi muak tau. Yang macam ni, yang dijadikan roti ni ataupun dijadikan burger ni, kunyah dah banyak mana sekali pun tak akan muak. Sebab apa? Kesedapan itu, kelazatan itu. Sebab apa? Kesedapan itu, kelazatan dia tu. Rugi sangatlah kalau siapa datang sini tak cuba. Rugi sangatlah kalau siapa datang ke Oblong Burger Station Kampung 8 Melaka tak cuba ramen burger. Bang, nak pakai menantu tak bang? Nak pakai menantu tak? Black pepper tadi tak cakap.